Hai, Assalamualaikum. Pagi tadi saya ada share kan, pagi ke semalam? Pagi tadi kan? Pagi semalam, basically semalam saya ada share macam mana nak validkan structure. Okey, untuk validkan structure, anda perlu faham dia punya asas dia, nombor satu. Lepas tu dekat time frame mana yang kita nak guna. Okey. Okey, untuk saya, valid structure sebab saya trade macam intraday sahaja. So, saya menggunakan H1 sebagai saya punya trend. Dan structure untuk breakout dan juga entry, saya akan gunakan di M15. Okey, kenapa saya gunakan dekat, kalau anda tengok chart ni, 3308 ni, area ni. Nampak tak dekat sini, dia ada structure yang naik, lepas tu dia turun, kan? Lepas tu dia naik kat sini, nampak? Kalau anda tak nampak ni, anda boleh tukar benda ni dekat, jadikan dia line chart. Kalau tak pandai lah, jadikan dia line chart. Nampak tak? Anda akan nampak structure ni. This is the market structure. Nampak? Dia naik, dia turun, lepas tu dia naik, kan? So now, market dah break structure ni. Okay, so bila dia break, ini baru signal. Belum confirmation lagi nak turun. Okay, faham tak? So confirmation ni, bila dia nak turun, dia ada, apa orang panggil, ada syarat dia. Okay, syarat dia dekat mana? Okay, anda tengok dekat grup Telegram yang saya share, yang grup kita tu. Okay, kejap Ada soalan dah tanya tu, Kak Kat tanya tu. Okay, nampak tak ni? Okay, this one. Ada tengok this one? Nampak tak? Ini. Dia turun daripada line merah ni. Okay, tengok yang merah ni. Saya tak boleh nak ni, nak tunjuk dia punya tu. Anda bayangkan dia turun, dia break. Line yang merah pertama tu, line mendata merah. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia break. Nampak tak macam tu? Sekarang ni, di chart ketika ni, okay, dia break situ. Nampak tak? So, kita nak apa? Kita nak sekarang ni, di M15 ni, biar dia naik dulu. Okay? Lepas tu dia break balik ke bawah. Itu confirm market nak terjun ke bawah. So, boleh fokus sell je lah pada masa tu. Dalam masa yang sama, dekat H1, price berada di bawah MACD. Dan nampak tak ni? MACD is pointing down. So, kita fokus untuk sell lah. So, ni signal dah ada. Signal kata, aku nak terjun lah. Maksudnya macam tu. Aku nak terjun. Tunggu dia naik dulu sekejap. Okay, sekarang ni biar dia naik. Okay, dia naik. Lepas tu dia break balik ke bawah. Then you guys boleh cari. Kalau saya tunggu setup C lah. Dia naik. Lepas tu dia break ke bawah. Ada setup C. Saya akan masuk. InsyaAllah. That is pergerakan dia lah. Structure tu. Structure tu you guys kena memahaminya. Okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.